tu orang yang 100, maka dia pun kembali menyesal aduhai daripada 99 jadi 100 pula. Jadi dia pun berjalan lagi lah. Akhirnya dia bertemu dengan dia bertemu dengan orang yang betul, bertemu dengan orang yang ada ilmu. Dia tanyalah soalan, dia kata saya dah bunuh 100 orang dah. Macam mana saya nak taubat? Maka ulama tu pun dia kata jangan risau, selagi nyawa di kandungan badan ni Allah Taala akan ampunkan kamu kalau kamu betul ikhlas mohon ampun daripada dia. Memang ini disebut dalam hadis. Nabi SAW kata Allah Taala dalam hadis, wahai kamu buat dosa, penuh langit dan bumi dengan dosa kamu. Takat 100 orang apalah sangat, kan? Netanyahu lagi ramai dia bunuh, kan? Berapa ratus ribu dia bunuh orang, kan? Itu pun tak penuh langit bumi, lagi cuma di Gaza aje. Tapi dalam hadis kata kalau kamu buat dosa penuh langit bumi, kemudian kamu datang dengan ikhlas kepadaku, mohon ampun, aku ampunkan semua sekali. Allah Taala kata semua sekali aku ampunkan, aku tak ungkit-ungkit dah. Tak ada dulu kau pernah buat ini, tak ada ungkit. Apa yang aku ampunkan aku tak ungkit dah. Ini baiknya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada harapan. Kamu baru 100 orang, no problem. Jadi apa yang saya kena buat? Dia kata kamu kena berpindah. Ni rukun taubat. Rukun taubat ulama kata kena tukar pakaian dia. Pakaian yang dipakai untuk bermaksiat dulu ni dia kena buang, bakar. Yang bakar semua. Tukar pakaian yang baru, kan? Jangan ada habuk-habuk debu-debu zulumat dosa tu pada pakaian tersebut. Tukar pakaian baru. Kemudian tukar kawan. Kawan yang mana akan membuatkan kamu bermaksiat bersama dengannya, jangan berkawan dengan dia dah. Kalau tak, macam mana kamu nak tinggal maksiat? Kamu nak pergi masjid, dia nak pergi kelab. Kamu nak pergi masjid, dia ajak pergi tengok bola, tak payah sembahyang. Jadi tinggalkan dia. Cari kawan-kawan baru, and find new circle. Kemudian yang ketiga, tinggalkan kawasan yang mana kamu selalu bermaksiat. Sebab kawasan dia mudah cari barang, mudah cari kawan, partner in crime, kan? Okey. Right. So 3 rukun taubat ulama kata 3 benda ni mau tukar. Kalau tukar pakaian, tukar kawan, tukar tempat, pindah pergi tempat lain. Jadi ulama tu pun syorkan benda yang sama, kau pindah pergi tempat lain. So dia pun kata nak pergi ke mana? Maka ulama tu kata di hujung sana ada satu kampung, di situ penuh dengan orang-orang soleh. Macam di Tarim, kan, penuh dengan orang soleh, kan? Ataupun dekat Saharampur, tempat Maulana Zakaria, kan, dekat area Nizamuddin, kan. Situ ramai orang-orang soleh. Pergilah ke sana. Dia pun jalan pergi sampai ke pertengahan jalan, tiba-tiba dia mati di tengah-tengah jalan. Mati tengah-tengah jalan. Maka malaikat datang 2. Satu malaikat azab, satu malaikat rahmat. Malaikat azab nak ambil roh dia, nak dibawa pergi tempat azab. Malaikat rahmat tak bagi. Malaikat rahmat kata ini roh aku punya, dia nak pergi bertaubat ni, kan? Maka si malaikat azab kata tak, dia ni pendosa, dia tak sempat taubat lagi, dia tak sempat sampai lagi, kan? Jadi dia membawa dosa 100, bunuh 100 orang ni. Aku nak bawa dia pergi neraka. Berebut dua-duanya, bukan pasal syok nak masuk orang dalam neraka, tapi nak tunaikan tugasan masing-masing lah. Tugasan masing-masing yang diberi oleh Allah, dia kena tunaikan. Dia nak kena report pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia dah buat ini itu. Jadi bila berebut dua ni, datang satu lagi malaikat. Satu lagi malaikat kata ginilah, kita ukur lah daripada bandar asal dia dengan tempat dia mati, berapa jarak, sekian kilometer. Daripada tempat dia mati sampai ke bandar orang soleh, berapa meter, berapa kilometer, sekian kilometer. Dan ternyata siapa menang? Kata dah tahu kisah ni. Apa menang? Kenapa menang? Rahmat. Siapa Rahmat? Rahmat Eka Matra. Bukan? Malaikat Rahmat. Malaikat Rahmat menang. Rupa-rupanya tempat dia mati itu lebih dekat dengan kampung yang dia nak tuju tu. Masya Allah. Jadi power niat tu. Sebab dia berniat je. Di mana ada sempat taubat lagi, masih bergelumar dengan dosa 100, bunuh 1 orang tu. Tapi sebab dia niat. Dia niat tu. Dia niat nak pergi ke kampung sana untuk bertaubat. Mati dia masuk syurga. Walaupun tak sempat nak qada solat lah apa semua. Ini kita kata qada, dia dah awal-awal lagi dah tak dia tak berniat pun nak qada. Ini masalah ni. Nanti malaikat azab datang. Dia ni orang soleh, dia banyak buat solat sunat. Malaikat azab datang, masalahnya dia qada dia tak mau, dia tak berniat pun nak berqada. Kena tu. Kan? Jadi janganlah menentang dulu. Qada aja. Ajal apa semua tu, yang tu kita serah pada Allah. Dia qada baru setahun, tiba-tiba mati, ada baki 3 tahun. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan, sebab dia sudah berniat untuk menyelesaikan qadanya. Faham ni? So siapa-siapa yang ada qada tu, niat dulu nak habiskan qadanya, lepas tu buatlah semampu yang mungkin. Jangan banyak tanya aja, qadanya tidak. Ada pula yang kata tak apa, tak payah qada, kita buat je sembahyang sunat banyak-banyak. Sembahyang sunat kau buat banyak-banyak tidak equivalent pun dengan satu fardu. Dalam hadis bagi tahu, fardu dengan sunat darjatnya 70 kali lipat.
Jadi 70 sembahyang sunat kau buat, barulah dikira sebagai satu fardu. Jadi untuk apa kau perbanyakkan sunat sedangkan kau boleh terus buat yang fardu? Kan? Tak bijak kan? Kan? Macam sejuta Indonesia mana sama dengan sejuta Malaysia. Walaupun bunyinya sejuta banyak, tapi sejuta Malaysia nilainya dekat sini cuma ratus-ratus. Kalau sejuta Malaysia nilainya di sana dah jadi apa Ustaz? Miliar kan? Ustaz Ali. Kau apa Ustaz? Lama tak nampak? Okey, insya-Allah kita mulakan. Kita di fallahu mawjudun qadimun baqi. Kan? Min wajibillah 20 sifat tu dah selesai kan? Okey. Pertama sekali sebelum kita masuk ke dalam mengenali sifat-sifat Allah, kita kena tahu dulu apa basic minimum requirement, apa syarat paling minima untuk seseorang itu dikira sudah mengenal Allah yang paling minimum, yang fardu ain ni, yang tak kena azab ni. Dia ada syarat minimum dia. Syarat minimum dia ialah dia mengenali 4 perkara tentang Allah. Pertama, zat. Kedua, sifat. Ketiga, asma, nama-namanya. Keempat, af'al, perbuatan. So dia ada zat dia, the reality of Allah, and then dia ada sifat, dia punya attributes ataupun qualities dia. Kemudian yang ketiga ialah dia punya asma ataupun dia punya names, dan dia ada nombor 4 af'al ataupun dia punya actions. So basically secara asasnya 4 perkara ini adalah untuk mengenal sesuatu, not only Allah Subhanahu Wa Taala tapi semua. Contoh kita nak kenal Nabi, kita kena kenal Nabi kan, kita kena kenal 4 benda pada diri Nabi. Pertama, zatnya. Kita kena tahu Nabi itu mesti seorang manusia, mesti dia seorang lelaki, itu zat dia kan. Kalau kata dia unta, boleh tak kita claim dia sebagai Nabi? Tak boleh kan, sebab zat dia sudah berlainan. Sebab tu kita kena belajar zat Nabi ni apa. Zat Nabi itu kita tahu definisi Nabi. Nabi ialah seorang manusia yang diberi wahyu oleh Allah, dan dia seorang lelaki. So kalau dia manusia tapi dia perempuan, dia tak boleh jadi Nabi. So you kena kenal zat seorang Nabi. And then keduanya sifat. Kena belajar sifat-sifat Nabi. Sifat Nabi apa? Ada siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Itu sifat yang wajib kan. Kalau yang berlawanan dengan dia, yang berlawanan dengan 4 tadi tu. Kemudian kita kena tahu asma'nya, nama-namanya. Kena tahulah ini Nabi yang mana satu. Nabi kan ramai. Ini Nabi apa? Nabi Muhammad. Ini Nabi apa? Nabi Yusuf. Ini Nabi apa? Nabi Musa. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri mempunyai banyak sekali nama-nama. Banyak nama-nama. Nabi ada banyak nama dan gelaran kan? Al-Mahi, Yasin, Toha, Abul Qasim, dan itu semua nama-nama Rasulullah SAW. Paling banyak nama dikumpulkan oleh Maulana Musa Ruhani Bazi daripada Pakistan tu, yang dia buat kitab Barakat Makiyah. Berapa banyak? 700 setengah ke 800 setengah himpunan nama-nama Nabi. Dia berselawat dengan nama-nama yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Ada kitab yang mengumpulkan lebih 300 nama Nabi, tapi paling banyak yang saya sebut 700, 800 lebih kan. Jadi nama Nabi ni banyak. Dalam Arab, dalam bangsa Arab ni, banyak nama menandakan kemuliaan. Sikit nama menandakan ianya tidak mulia kerana tidak dikenali. Jadi kalau banyak nama ni, dia adalah mulia, dia dikenali ramai, famous. Jadi setiap bangsa ada dia punya nama dia kan. Macam Halia, kalau di Indonesia Jahe kan. Kalau di Arab apa? Halia apa? Halia? Gingerbil, Zanjabil kan. Ini ginger kan. Jadi ada banyak nama pada setiap bangsa. Maksudnya benda tu adalah sangat-sangat mulia lah. Banyak diguna pakai oleh orang ramai. Jadi dulu kalau banyak nama ni hebat. Maksudnya ramai orang bagi gelaran kepada dia. Jadi Rasulullah mempunyai banyak nama kerana kemuliaan baginda. Ada yang memanggilnya Al-Amin, ada yang memanggilnya Al-Mahi, ada yang memanggilnya sebagai Yasin, Toha tu pun nama Nabi juga kan. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Okey, itu asma. Kemudian af'al ialah perbuatan Nabi-Nabi ni. Kita kena tahulah untuk mengetahui mana yang Nabi buat dan mana yang Nabi tak buat, supaya kita boleh follow, kita boleh praktis. So Nabi semayang, kita semayang. Nabi makan tangan kanan, kita makan tangan kanan. Nabi masuk bilik air kaki kiri, kita masuk bilik air kaki kiri. So kalau kita tahu 4 perkara ini,
bermakna kita sudah ma'rifat kepada Nabi, Nabi-Nabi lah. Kalau dalam konteks kita Nabi Muhammad SAW lah. Kamu tahu namanya siapa? Tahu. Kamu tahu zat dia macam mana? Tahu. Sebab itu kita belajar, kalau macam zat kita belajar Syama'il, ada menceritakan tentang Nabi punya Syama'il kan. Syama'il ni kepribadian Nabi SAW. Macam mana matanya, macam mana keningnya, macam mana mulutnya, macam mana rambutnya, sampai jadi qasidah kan. Qasidah Rindu Madinah. Matanya yang terang, sangat suka bercelak, nampak yang di belakang dan depan serentak. Jinjang tengkuk Nabi sangat putih melepak, tiada berdaki umpama pantulan perak. Itu belajar tentang zat Nabi. Jadi kalau orang tanya, kamu ini pengikut Muhammad ya? Ya. Muhammad ni macam mana? Dia ni orang apa? Orang Arab. Kulit dia cerah. Rambut dia ikal mayang. Keningnya seakan bersambung. Giginya jarang di hadapan, berjarak gigi hadapan. Kan? Hidungnya mancung. Saya boleh cerita sebab kita makrifat kepada Nabi. Mengenal Nabi itu ialah kita belajar tentang syama'il Nabi itulah. Sebab itulah disampaikan oleh sahabat-sahabat Nabi untuk mengenal Nabi. Kemudian sifat-sifat Nabi, sifatnya bagaimana, akhlak dia yang mulia, kan? Dia punya suka memaafkan dan sebagainya, itu sifat Nabi. Kemudian namanya Muhammad dan dia punya perbuatan-perbuatan dia sunnah-sunnah dia. Jadi begitu jugalah untuk mengenal Allah, 4 perkara kita bahaskan: zat, sifat, af'al, asma' dan juga af'al. Okey. Untuk zat Allah Subhanahu wa taala kita menggunakan istilah nafi. Kita tak pakai isbat, kita pakai nafi. Kerana zat Allah laisa kamislihi syai'. Dia tak ada satu pun yang menyerupai dia. Jadi nak sabit macam mana? Macam mana nak sabit sesuatu yang tidak sama dengan apa-apa yang ada di depan mata kita? Satu benda yang kita tak boleh menyamakan ia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang boleh kita buat hanyalah nafi. Kalau nak isbatlah Allah Taala dengan apa pun, semuanya makhluk. Kita isbatkan, kita sabitkan Allah Taala itu berbentuk. Contohnya, semua bentuk adalah ciptaan Allah. Kalau kita kata Allah ni bulat, Allah ni petak, Allah ni bujur, petak, semua itu ialah bentuk yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Faham tak? Jadi sebelum Allah cipta bulat, Allah macam mana pula? Sebelum Allah cipta petak, Allah bagaimana pula? Bagaimana bentuk Allah? Jadi tidak boleh memasukkan zat Allah dalam bentuk isbat, dalam bentuk sabit, tak boleh. Maka penjelasan zat Allah itu mesti dalam bentuk nafi. Allah bagaimana tidak berbentuk. Bagaimana umur Allah, berapa umur Allah? Allah wujud tidak berumur. Bentuk nafi. Di mana Allah, mana location Allah, mana latitude, longitude Allah. Allah wujud without a place, tidak bertempat, dalam bentuk nafi. Kerana semua sabit akan syirikkan Allah Taala. Kalau tanya apa bentuk Allah? Bulat, syirik. Allah kat mana? Allah ada. Itu kan tempat. Allah itu pada setiap tempat. Itu syirik. Syirik apa maksud dia? Association. You associate Allah with His creation. He created the place. Associate Him with the place. You see Allah and the place kerjasama, cooperate. So Allah say, I with anyone. Semua seorang-seorang, buat sendiri-sendiri. Tidak ada cooperation. Sebab tu cooperation dalam bahasa Melayu kita sebut sebagai syarikat. Daripada perkataan syirik. Kita kena syirik sebab kita lemah. Kerjasama. Kan? Kena ada partners, kena ada business partners dan sebagainya. Baru nama boleh grow. Kan? Tapi Allah menafikan, aku tak ada kan? Aku tak ada partner, aku tak ada associate dengan apa pun. Katakanlah aku ni apa? Ahad. Singularity. Kan? Esa. Dalam bahasa Melayu tak panggil satu, dia panggil esa. Satu dalam bahasa Arab apa? Wahid satu. Ahad dalam bahasa Melayu apa? Esa, tunggal. Apa beza satu dengan tunggal? Satu boleh jadi banyak, tunggal tidak mungkin banyak. Satu boleh jadi banyak. Boleh tak satu jadi banyak? Satu Malaysia. Banyak tak? Banyak.
Berapa ramai orang kat Malaysia? Berapa banyak tempat kat Malaysia? Satu orang. Saya satu orang. Tapi saya banyak. Kerana selain daripada Allah, Allah itu mufrad. Selain daripada Allah dipanggil? Allah. Kalau Allah tu di single, selain daripada Allah tu ialah apa lawan single? Berpasang-pasangan, bertindan-tindan, apa? Murakkab maksudnya berganda-ganda, bertindan-tindan. So wujud kita semua ni walaupun wahid, tetapi wahid yang murakkab, wahid yang bertindan-tindan, sebab bergabung-gabung gitu. Jadi sebab itu setiap yang terpisah daripada kita itu mempunyai nama tersendiri. Contoh, kalau kita potong kuku, kita panggil manusia tak? Kuku tu kita panggil kuku lah, tak panggil manusia dah. Tapi kalau kuku tu ada pada badan manusia, kita will name it as a whole. Kita panggil dia seluruh itu adalah manusia. Jadi manusia itu sebenarnya tak wujud. Ia adalah gabungan kuku, tangan, urat, kaki, bulu, mata, telinga, semua baru jadi manusia. So kalau terpisah-pisah, walaupun kita letak dekat atas lantai kan, kita pecahkan telinga dia, mata dia, ini pun semua potong-potong kecil-kecil, kita nak panggil manusia. Every part has their own name kan? Dia ada dia punya name sendiri. Sama macam pokok, sebatang pokok, tapi kalau kita potong dia punya branches, kita tak panggil pokok. Kan? Ada pokok jatuh. No, only the branch yang jatuh. Kan? Branches dia punya ranting dia yang jatuh. Macam kereta, kalau kita pisah-pisahkan dipanggil kereta ke? Dipanggil steering, dipanggil tayar, dipanggil gear, dipanggil gearbox, dipanggil engine, dipanggil petrol, dipanggil air, kan? Semuanya terpisah-pisah dan digabungkan, itu ialah keberadaan satu tapi murakkab. Satu yang digabung-gabung. Tetapi Allah itu satu yang tidak ada juz'iyat. Tidak ada bahagian, tidak ada gabungan. Dia adalah ahad, lebih spesifik daripada wahid. Sebab itu Allah tak kata qul huwallahu wahid, tapi Allah Taala kata qul huwallahu ahad, lebih dalam daripada wahid. Kerana satu itu masih lagi belum mutlak, maksudnya satu. Tapi kalau ahad mutlak maksudnya tunggal. Faham? Baik. Okey. Jadi itu tentang zat Allah. Zat Allah mesti dijelaskan dalam bentuk penafian. Sebab you cannot affirm Allah Subhanahu Wa Taala kepada sesuatu zat. Kalau kau sabit aja Allah dengan apa-apa zat, bermakna engkau syirikkan dia. Kan? Allah kat mana? Allah ada atas langit tu. Engkau syirikkan Allah dengan langit. Sebelum Allah ciptakan langit, Allah kat mana pula? Kan? Jadi soalan Allah kat mana tu sendiri dah salah. The question itself wrong kan. Okey, itu zat. Dan kita understand, kita dah faham zat Allah tidak sama dengan makhluk. Dia zat yang tunggal. Zat yang tidak berbentuk, tidak berarah, dan tidak berwarna, tidak berbunyi. Kerana itu semua adalah ciptaan dia. Dia cipta bunyi, dia cipta arah, dia cipta bentuk. Contoh macam arah lah. Arah ni, kalau nak tentukan arah, kena ada zat terlebih dahulu, baru boleh tentukan arah. Kena ada zat dulu. Contohlah, daripada dulu, daripada kecil kita belajar sains, kita didoktrin dan diajar bahawa bumi is a floating ball. Kan? Dia adalah bola yang terapung. Kan? Okey. Dan setiap atas daripada daratan itu adalah atas. Jadi di mana bawah? Kalau atas Malaysia, langit Malaysia adalah atas. Kalau bawah kita ni mungkin langit Amerika. Tapi orang Amerika pun kata langit dia juga adalah atas. Jadi di mana bawah? Kalau kita hidup di atas spinning ball, floating spinning ball, semuanya adalah atas. So it's perspektif kan? Semuanya atas, tak ada bawah. Kan? Jadi kita kena ada satu ketetapan, mana satu bawah, mana satu atas, baru kita boleh tetapkan okey, ni atas ni bawah. Jadi benda tu terlampau bergantung kepada perspektif, terlalu terikat kepada dimension. Sebab itu tidak ada atas bawah bagi Allah Subhanahu Wa Taala.
Kerana atas bawah itu terikat. Terikat kepada dimension. So kalau kita kata Allah di atas, Allah ada bahagian atas, ada bahagian bawah. Allah ada bahagian atas dia, bahagian apa? Kepala. Bahagian bawah, bahagian kaki Allah. No, tak boleh. Kerana itu mensyirikkan Allah dengan arah dan bentuk. Dan ada satu kitab yang sangat terkenal, nama dia Aqidah Tahawiyah. Aqidah Tahawi. Imam Tahawi asalnya mazhab Syafi'i, kemudian dia mengubah mazhab dia jadi mazhab Hanafi, dan dia mengarang satu kitab akidah yang sangat terkenal. Ia dikira sebagai akidah yang paling awal sekali, yang terawal sekali. Dikira lah kan, yang paling famous yang sampai sekarang, sebab dia dikira sebagai akidah salaf. Salaf ni yang memang daripada zaman 3 generasi terawal Islam. Dalam kitab Aqidah Tahawiyah sendiri mengatakan Allah Ta'ala itu bebas daripada semua arah, kan? Daripada semua arah, semua 6 arah, kata depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Jadi itu zat Allah. Sifat pula macam mana? Macam mana dengan sifat? Sifat, apa tu sifat? Kena tahu dulu definisi dia, kena tahu dulu makna dia. Sifat ialah sesuatu yang berdiri bersama dengan zat, sesuatu yang memang dia dengan zat menyatu. Dia bukan satu benda yang menumpang, dia bukan sesuatu bekas lepas tu ada sifat menumpang atas dia yang kita boleh letak ataupun kita boleh wipe away. No, sifat ni ialah benda yang memang dia sekali dengan zat. Kalau sifat tu hilang, zat-zat tu pun hilang sekali, kan? Contoh macam warna kulit saya. Warna kulit saya ni macam mana nak buang? Macam nak buang warna kulit ni, kan? Kalau kita warnakan dengan warna lain, bubuh warna hitam ke, bubuh warna putih ke, still ada warna. Putih is still color, kan? Black pun still a color. So kalau macam warna-warni kita nak hilangkan warna dia kata make it black and white. Black and white is a color, kan? Black and white itu kan adalah color. Jadi macam mana you nak hilangkan color? No, tak boleh. You tak boleh hilangkan color unless you hilangkan seluruh dia punya zat dia. You kena hilangkan air punya tangan, maka hilanglah sekali warnanya. You kena hilangkan gambar tu, nak hilangkan warna macam mana? You kena hilangkan the whole picture. Tak boleh you buang warna. You buang warna apa pun, still itu adalah warna. You buang warna merah jadi warna putih, putih tu pun masih warna. Jadi putih, hitam, merah, biru, warna itu adalah sifat kepada zat sesuatu. Ia adalah warna kulit saya, maka dia menyatu dengan zat. Jadi sifat is something that together dengan hakikat ataupun zat sesuatu. So kalau sifat itu boleh dibuang, maka kita tak panggil dia sebagai sifat. Kita tak panggil dia sebagai sifat. Kerana dia boleh di remove, kita boleh edit. Kita nak letak sifat ni dan kita cabut sifat ni. Kita letak sifat ni, kita cabut sifat ni. Boleh dia editable. So benda yang boleh editable ni kita tak panggil sifat, kita panggil dia sebagai a'rad. Alif, ain, ra, dot, huruf dot. A'rad pakai huruf dot. A'rad, a'radul bashariyah. Jadi segala yang kita rasa sifat kita ni, kita ada sifat dengar tak? Ada tak sifat dengar? Ada tak sifat mendengar? Kita ada tak sifat mendengar? Sifat melihat kita ada tak? Boleh melihat? Boleh nampak? Nampak Boleh dengar? Boleh dengar Kita ada tak sifat tu? Orang tu fikir kalau tak ada sifat tu macam mana kita boleh dengar? Kalau tak ada sifat melihat, macam mana boleh melihat? The fact, fakta, hakikat, kita tidak ada sifat mendengar. Kita tidak ada sifat melihat. Jadi yang kita melihat ni apa? Ni sifat Allah. Yang kita mendengar ni apa? Ni sifat Allah. Ini sifat milik Allah. Allah Ta'ala yang mempunyai sifat mendengar, sama', basar. Dialah yang memiliki sifat melihat. Habis tu yang kita tengok ni apa? Ini sifat Allah. Ini sifat Allah. Tapi kita manusia, kita bukan Allah. Yes, Allah tajalli, dipanggil tajalli, tajalliyat. Dia menjelmakan sifatnya melalui kita, sehingga kita dapat melihat. Tetapi itu bukan sifat kita. Apa bukti dia bukan sifat kita? Ia editable. Dia boleh di remove daripada kita dan boleh diletakkan pada kita, kan? Itu pasal lah ada orang boleh buta. Mata dia ada tapi dia buta. Ada orang boleh pekak. Maka Allah berhenti sifat sama' dia melalui makhluk tadi itu. So kalau kita tengok mayat, itulah hakikat kita. Itulah hakikat kita. Dia ada mata tak boleh tengok, ada telinga tak boleh dengar, ada mulut tak boleh bercakap.
Paling mudah kita nak faham, paling mudah kita nak faham, saya selalu menggunakan misal wayang kulit. Selalu saya pakai misal wayang kulit, senang nak faham. Tapi itulah budak-budak sekarang tak faham wayang kulit tu apa. Tahu wayang kulit? Tahu. Skin cinema, tahu? Tahu. Wayang kulit kan? Pernah tengok tak? Pernah tengok kat mana? Upin-Ipin. Ada lagi ke wayang kulit sekarang? Tak ada, tak pernah tengok lah. Dulu masa kecil-kecil saya pernah lah tengok, banyak lah di kampung-kampung ada buat kan. Tapi sekarang macam dah tak nampak. Nak tunjuk dekat anak-anak pun tak tahu. Tapi okay, the idea of wayang kulit is you put a screen kan, dia pakai kulit lah kot, sebab tu dia panggil wayang kulit. And then dia bagi lampu sangat terang, and then dia akan bawa dia punya patung, dan dia bawa dia punya patung di sebelah tangan lagi. Satu, patung tu bentuk manusia lah, mungkin lelaki, mungkin seorang lagi perempuan. Jadi yang main tu saya seorang. Dia panggil apa? Tukang karut ni. Tukang karut kan. Jadi seorang jadi Abu, seorang jadi Mina. Abu pun gerak. Abu cakap pakai suara Abu lah. Pakai suara saya buatlah kononnya buat macam suara orang tua, seorang lelaki. Kemudian buat suara orang perempuan pula. Okey. Dos yang duduk di sebalik skrin sana, apa yang korang nampak? Korang nampak dua karakter kan? Seorang Abu, seorang Mina. Sedang bercakap-cakap, mungkin sedang buat drama something kan? You nampak tak saya dekat belakang? Tak nampak sebab dah cover dengan skrin. So you pun seronok tengok. Oh, orang ni cakap. Okey, sekarang you percaya tak Abu tu bercakap dengan suara dia, melihat dengan matanya, mendengar dengan telinganya. Abu tu ada tak 3 sifat tadi tu? Tapi dalam cerita tu nampak macam dia nampak je Minah di depan dia, macam dia sedang bercakap aja depan Minah dengan Minah tu. Macam dia dengar je Minah panggil Abu, Abu cakap ya. Abu dengar. Abu ada sifat dengar ke? Ada sifat melihat ke? Ada sifat berkata-kata ke? Tak. Siapa yang dia bercakap tu? Siapa yang tolong cakap bagi pihak Abu ni? Saya lah kan. Saya juga bercakap bagi pihak Minah tadi kan. Betul tak? Kalau saya buat keputusan tak mau bercakap untuk pihak Abu, Minah panggil Abu buat tak tahu aja. Kan saya pekakkan Abu tu. Boleh tak saya pekakkan dia? Boleh apa tak tahu lah kan. Minah panggil. Saya juga Minah tu. Minah panggil Abu buat tak tahu kan. Contohlah kan. Betul? So kalau saya ambil, dah habis show, saya ambil 2 watak patung tadi tu dan saya letak dalam store. 2 watak patung tadi ni boleh bergerak tak? Boleh bercakap tak? Boleh mendengar tak? Boleh melihat tak? Melainkan dia Toy Story kan? Toy Story waktu kita tutup pintu nanti mula dia melompat kan. Tapi hakikatnya patung adalah patung. Jadi saya bagi perumpamaan seperti itu untuk mudah faham bagaimana kita ni tak memiliki apa-apa sifat mendengar, melihat apa semua ni. Itu semua sifat Allah. Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Pandai. Masya-Allah. Allah lah yang menciptakan kamu dan Allah lah yang mencipta wa ma ta'malun. Amalan-amalan, perbuatan, actions, all your actions, perbuatan semuanya khalaqa. Semuanya dicipta Allah Subhanahu wa taala. So yang sedang bercakap ni Allah, yang sedang mendengar ni Allah, yang sedang melihat ni Allah. So you guys cuma tengok wayang kulit je sekarang ni. So kalau Allah stop talking through me kan, so saya akan bisu. Kalau Allah stop kan looking, hearing kan through me, and dia akan hilang. Saya akan jadi pekak, buta, bisu. So kalau Allah Ta'ala decide nak letak saya dalam store dan tinggalkan, habis terkakulah situ jadi mayat. Sebab tu mayat yang kita nampak terbujur tak boleh bergerak tu, ia adalah seperti wayang kulit yang tidak dimainkan. Clear? So makhluk ada tak keupayaan mendengar? Tak ada. Ada keupayaan melihat? Tak ada. Ada keupayaan apa? Bercakap? Tak ada. Jadi kesimpulan dia apa? Makhluk langsung tak ada kuasa. Ni kita dok bawa pergi seluruh alam nak bagi tahu pada umat bahawa Allah saja Maha Kuasa. Makhluk langsung tak ada kuasa. You bercakap ni pun Allah yang bercakap sebenarnya. Bukan you punya kuasa. You langsung tak ada kuasa. Kotlah 0.1% pun tak ada. No. Allah kata no association. I do everything alone. I buat you bercakap, I buat you bercakap, I buat you melihat, I buat you mendengar. You tak ada langsung kuasa. No.
Kalau you ada kuasa, maksudnya you ada saham dengan I. The government of Allah. So Allah ada 99% saham, you ada 1%. Boleh macam tu? Itu syirik kan? Itu syirik kan? So, the pure heart, betul-betul bersih iman kepada Allah, ialah iman yang mati dalam keadaan dia meyakini bahawa Allah yang membuat segalanya, kuasa semua milik Allah, selain daripada Allah langsung 1%, 0.1%, 0.0001% pun tidak ada kuasa. Faham tak? Tak boleh memberi bekas, tak boleh memberi kesan. Clear? Okay. So, we learn the sifat of Allah. Bila kita ada sifat of Allah, itu ialah benda yang memang sebati dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya yang removable ataupun editable. Macam kita, sifat melihat kita editable bermaksud tu bukan sifat kita. Dipanggil a'radul basyariyah. Ia adalah sifat tumpang. Sifat tumpang. Bahasa mudah dia sifat tumpang. Walaupun Allah tak menumpangkan apa-apa, semua dia buat by his own lah. Tapi kita nak bagi faham sajalah. Maka kita panggil sifat tumpang lah, senang cerita. Jadi itu sifat Allah. Sifat Allah bila dikatakan wujud, maknanya Allah saja yang wujud. Selain pada Allah tak wujud. Bila dikatakan qidam, Allah saja qidam. Selain Allah tidak ada yang qidam. Bila disebut baqa, Allah saja yang baqa. Selain pada Allah tidak baqa. Begitu. Jadi bila dikatakan ia adalah milik Allah, Allah tidak berkongsi. Siapa yang berkongsi dengan Allah, Allah haramkan. Allah haramkan. Contoh dalam satu hadis Allah Taala kata al-kibriya'u ridai. Maksudnya apa? Al-kibriya'u ridai, pakai huruf da, ke huruf da. Da tu ridha. Rida. Kesombongan ialah rida aku. Kain rida tu. Pakaianku. Maksudnya sombong tu sifat Allah. Jadi dia haramkan kepada kita, bukan sebab sifat sombong jahat, tapi kerana sifat sombong tu dia seorang saja punya. You cannot rampas daripada dia. You cannot claim. Sebab siapa yang bersifat sombong, secara tak langsung dia sedang claim diri dia Tuhan. Orang yang sombong, orang yang takabur sombong, dia secara tak sedar dia claim diri dia Tuhan. Kerana sombong, takabur itu sifat Allah. Jadi Allah kata, siapa yang merampas sifat ini daripadaku, aku campak dia masuk ke dalam neraka. So it's not about bad or good. Kan? Kita kata sombong ni jahat, tak baik, tak bagus. No, bukan masalah jahat ke apa. But you are not entitled for that. Kau tak layak. Sebab apa yang kau ada semua Allah punya. Mana ada kau punya? Ada ke benda yang kita punya? Tak ada. Semua Allah Ta'ala punya. Diri kita pun Allah Ta'ala punya. Nama-nama kita ni pun semua Allah Ta'ala punya. Jadi apa benda yang kau sombong? Gitulah. Sombong hanya milik Allah kerana dia pemilik. Kan? Dia yang possess segala-galanya. Maka dia layaklah untuk menyombong. Gitu. Jadi kalau Allah Ta'ala kata tu dia punya, maka tak ada siapa boleh share dengan dia. Jadi dalam hukum fiqh, nama Allah kita tak boleh pakai. Kan? Assalam, kan? Al-mulk, kan? Al-malik, kan? Ar-Rahman, Ar-Rahim, haram untuk kita pakai nama tersebut. Jadi kalau kita nak halalkan dia, kena letak abdu di hadapan. Kita nisbahkan diri kita pada abdu. Rahman tu nisbah pada dia, tapi abdu tu nisbah pada kita. Hamba kepada Ar-Rahman. Itu boleh sebab bukanlah bermaksud kita ni Ar-Rahman, kita ni hamba dia saja. Abdul Malik, Abdul Salam, Abdul Quddus. Abdul Quddus mana? Abdul Quddus mana? Tak datang belakang. Abdul Quddus. Abdul Rahman mana? Abdul Rahman. Siapa lagi Abdul kat sini? Abdullah, hamba kepada Allah. Kan? Zaman Nabi dulu ada Abdul Latta, Abdul Uzza. Abdul Latta itu nama berhala dia. Dengan hamba kepada Latta dan Uzza. Kan? Jadi tukar kepada nama-nama Allah. Kalau begitu boleh. Kalau pakai nama Allah aja tak boleh. Ulama kata haram kerana itu adalah milik mutlak khas Allah. Kita tak boleh sharing. No sharing. Sharing means syirik. Sharing maksudnya syirik. Bukan sharing. No, sharing is syirik. Kan? Sharing is caring, caring is loving lah. Tapi untuk Allah sharing tu adalah syirik. Dia tidak sharing, dia bagi. Dia bagi, dia tak share. Dia bagi. Kan? I'm not sharing with you. Sebab sharing means pemilikan tu bersama. Pemilikan tu bersama. No. Kan? So, itu adalah sifat. Apa yang disifatkan pada Allah tak boleh disifatkan pada kita. Apa yang disifatkan pada kita tak boleh disifatkan pada Allah.
Kita duduk, kita makan, kita minum, kita berjalan, maka itu adalah sifat kita. Tidak boleh kita nisbahkan sifat-sifat itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nisbahkan sifat itu kepada Allah, maka kita sedang downgrade Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedang merendah-rendahkan darjat Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, kalau kita claim, kita kata Allah ada tangan, boleh tak? Dalam Quran kata dia ada tangan, yadullah fawqa aydihim, yadullah 'alal jamaah, kan? Itu namanya ayat-ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ni pada literal meaning dia, pada makna lughawi, ia bermakna tangan. Tapi kita tak boleh beriktikad Allah Ta'ala mempunyai tangan, kerana itu adalah permainan bahasa sahaja, kan? Macam kita kata segala-galanya di hujung jari anda, kan? Tak ada apa-apa, ada kuku lah, kan? Tapi now everything, kan? Semua dekat jari anda. Maksudnya ChatGPT, kan? Google, internet, whatever information you want, you just use your fingers, kan? Itu segalanya di hujung jari anda. Kalau you fikir literal hujung jari, ada kuku ya, ada tak kuku. Ada kuku aja. That's why ada certain orang kata language game ni, kan? Language ni dia kita kena pakai metafor, kan? Kita kena pakai metafora. Ada sometimes kita kena pakai literal, kan? So bukan semuanya kita pakai literal. Kalau semua pakai literal, susahlah. Sebab ada juga zaman dulu satu mazhab, nama dia mazhab Zahiri, diasaskan oleh Daud Az-Zahiri. Kenapa dipanggil Zahiri? Sebab dia suka ambil makna literal, makna yang zahir. Dia punya mazhab dia famous. Sebelum sekarang ni tinggal 4. Sebelum ni beratus-ratus tahun ada 5 mazhab. Kita ada Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali dan Zahiri. Tapi selepas beberapa ratus tahun dah tak ada pengikut dah, mati sendiri mazhab Zahiri ni. Tapi lama dia bertahan. Maknanya logik dia tu diterima ramai, jutaan umat Islam mengikut mazhab dia masa tu. Jadi mazhab Zahiri ni dia apa-apa dia ambil literal, semua literal. Susah kalau ambil literal ni, banyak benda yang kadang Nabi bagi metafor tapi dia ambil literal. Contoh, Allah Taala kata dalam Al-Quran, jangan kamu wala taqul lahuma uff. Apa ayat dia? Wa tak, yang jangan katakan uff kepada ibu bapa tu. Apa ayat? Fala taqul lahuma uff, kan? Okey. So literally secara literal tak boleh cakap uff aja, cakap boleh. Boleh. Ui boleh. Sebab dalam Quran kata uff, only uff. Tu kalau kita ambil makna literal. Tapi di situ kita ambil makna metafor. Uff hanyalah simbol kepada kebiadaban. Maksudnya engkau itu pun walaupun tak bunyi uff, still dikira sebagai derhaka. Ataupun dia macam Korean kan, dia bunyi kecil-kecil tu kan, tak bunyi uff langsung pun, tapi dikira derhaka tak? Derhaka kerana kita mengambil makna ayat tadi dengan makna metafor, bukan makna literal. Contoh lagi, wala taqrabu zina, jangan kamu dekati zina. Dekat tak boleh, zina boleh dia kalau literally meaning jangan dekat. Allah Ta'ala tak kata jangan berzina, Allah kata jangan dekat. So okay, ada jarak. Tapi kalau berzina tu boleh Jangan faham begitu. Kita ambil makna metafor. Kalau Allah kata jangan dekat, makna kata benda tu sangatlah bahaya, sangatlah merosakkan, sangatlah menjijikkan, sangatlah berdosa, sangatlah haram. Sampai dekat pun tak boleh. Mendekati zina pun tak boleh, kan? Sama juga macam ayat yang kata tentang khinzir, walahmal khinzir. Ada yang keluar fatwa, dia kata okey, daging aja yang haram, yang lain-lain boleh. Bulunya boleh, lemaknya boleh. Sebab dalam Quran cuma sebut lahman. Laham tu apa? Daging. Lahman khinzir, kan? Hanya daging aja yang tak boleh katanya. Daging aja yang haram, yang lain boleh. Ada satu orang ni, dia ni wahabi sikitlah. Dia pakai kasut yang dibuat daripada kulit tu kulit khinzir. Dengan bangganya dia update dalam status Facebook dia apa semua. So mencetuskan spark orang ramai bergaduh, berdebat apa semua. So one of the dalil dia cakap gitulah. Dia kata Allah Ta'ala cuma haramkan daging khinzir. Dia tak kata pun haram pakai kulit khinzir untuk dijadikan baju ke kasut ke apa ke.
So itu literal orang punya literal kan. So begitulah bila disebut yadullah, tangan Allah, wajah Allah semua ni, jangan kita faham sebagai literal, jangan kita faham sebagai benda yang direct translation. Contohnya macam wajhullah, direct translation means face of Allah, tapi Allah Ta'ala ni wujud tidak berwajah, kerana wajah itu ialah sifat manusia, sifat haiwan, sifat makhluk-makhluk dia kan. Bila ada wajah, dia akan melazimkan yang lain. Dia akan melazimkan mata, hidung, telinga, lidah, position. Sebab wajah duduk di atas, wajah tak mungkin duduk di bawah. Dia akan tersabit dengan tempat dan banyak sangkut lah kalau kita nak literal meaning wajah tu kepada wajah Allah. Jadi mana-mana tafsir pun tidak akan mengatakan wajah Allah itu sebagai wajah fizikal ataupun wajah jisim. Sebaliknya wajah itu diterjemahkan sebagai apa? Dah banyak kali lah kita ajar benda ni. Wajah diterjemahkan sebagai zat dia lah, kan? Sebagai zat dia. Contohnya surah Rahman, Allah Ta'ala kata apa? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan, semuanya akan musnah binasa. Wa yabqa, yang berbaki, wajhu rabbik, hanyalah wajah Tuhan. Jadi kalau kita ambil makna literal, nanti bila kiamat Allah Ta'ala hapuskan semua, hancurkan semua, termasuk diri dia, kecuali muka saja. Kecuali muka. Faham tak? Muka je. Kalau dia ada tangan Allah pun hancur. Kalau dia ada kaki Allah pun hancur juga. Habis semua binasa. Kullu man 'alaiha fan, fana semuanya. Wa yabqa wajhu rabbika, hanya wajah saja yang kekal. Jadi bolehkah kita ambil translation macam tu? Semua akan binasa kecuali wajah Allah. Kan Allah ada wajah, tapi tangan Allah pun tak. Binasalah. Allah kata fan, semuanya fana. Kan? Semuanya hancur, wajah je dia tinggal. Jadi di situ bila kita rujuk pada tafsir, wajah di situ bermakna zat kulliyah, keseluruhan zat Allah, bukan wajahnya aja. Kan? Begitu jugalah orang kata dimaknakan juga wajah itu sebagai perhatian. Kan? Siapa yang melakukan sesuatu liwajhillah, untuk mendapatkan wajah Allah. Jadi wajah di situ bukan bermaksud muka, tapi perhatian Allah lah. Perhatian untuk Allah Ta'ala, perhati amalan dia dan Allah kabulkan dia punya amalan dan sebagainya. Jadi dalam Quran dia ada seni dia. Sebab itu penting kita belajar ulum Quran. Dalam ulum Quran akan diajar ayat-ayat Al-Quran itu ada yang mu'tamad kan, ada yang zanni lah, ada yang inilah, ada yang itulah, ada yang mutasyabihat, lawan dia muhkamat kan. Ada ayat larangan berbentuk apa? Ada larangan makruh, ada larangan haram, ada larangan yang sekadar adab sahaja, tak makruh pun. Banyak lagi lah benda yang kita kena belajar untuk kita memahami. So kalau nak selamat, ulama-ulama kata ikut je lah perbahasan ulama-ulama yang dah membahaskan ia selama ratusan tahun. Ia telah dibetulkan. Kalau generasi awal mungkin ada kesilapan, dah dibetulkan oleh generasi selepasnya, dan sekarang dah lengkap. Teks Aqidatul Awam ni pun sebenarnya sudah lengkap berserta dengan dia punya perbahasan dia lah. Baik. Jadi itu sifat. Kemudian asma Allah apa? 99 nama-nama Allah kan. Kemudian ialah sekali af'al. Af'al ialah perbuatan-perbuatan Allah. Perbuatan-perbuatan Allah inilah yang melibatkan takdir-takdir yang kita akan masukkan ke dalam rukun iman yang ke-6 tu. Itu adalah af'alullah. Af'alullah ialah takdir-takdir, ialah perbuatan-perbuatan gerak-geri setiap makhluk. Diam dan geraknya makhluk itu adalah af'al dan perbuatan-perbuatan Allah. Baik. Jadi macam yang saya kata tadi, kalau nak kenal sesuatu kena kenal berapa perkara? 4. Pertama, zat. Kedua, sifat. Ketiga, asma. Keempat, very good. So nak kenal Nabi, kenal 4 perkara. Nak kenal Allah, kenal 4 perkara. Nak kenal malaikat, kenal 4 perkara. Apa zat malaikat? Cahaya. Apa sifat dia? Sifat dia apa? Sentiasa taat, tidak akan bermaksiat pada Allah, tidak bernafsu, tidak berjantina, tidak tidur, tidak makan. Apa lagi sifat dia? Apa lagi? Dia bersayap, kan? Itu semua sifat-sifat dia. Kemudian apa asma dia? Nama dia. Nama dia apa? Jibril, Mikail, Ridwan, Malik, Raqib, Atid. Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Israfil, Izrail, semuanya 10 malaikat kita hafal namanya. Dalam banyak-banyak malaikat diwajibkan hafal 10 saja.
Padahal ada banyak lagi nama-nama malaikat yang lain. Ada Harut Marut kan, ada malaikat azab, malaikat rahmat, ada malaikat hamalatul arsh. Kita dah buka kitab malaikat sebelum ni di level 4. Dalam tu berlambak-lambak malaikat ra'du lah, malaikat petir, malaikat macam-macam. Kan ada banyak nama. Tapi yang wajib untuk kita kenal hanyalah 10 malaikat. Kita hafal namanya beserta dengan tugasan-tugasan dia. Itu asma af'al dia. Af'al tugasan-tugasan dia lah. Dia punya task dia. Jibril buat apa? Menyampaikan wahyu. So Jibril is the only malaikat yang dah pencen. Kan sebab no more nabi untuk dihantar wahyu. Dah pencen lah. Dah habis lah, tak ada kerja lah. Kan? So kalau malaikat Mikail masih lagi sibuk bekerja, Israel masih sibuk bekerja, Munkar Nakir sibuk dia orang bekerja. Jibril relax sekarang. Dah habis lah. Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir untuk dia dihantar wahyu. Itu af'al dia, perbuatan-perbuatan dia. Kan? So untuk kenal semua benda, 4 perkara kita kena tahu. Kalau tahu 4 ni, maka selesailah kita punya ma'rifat ataupun pengenalan pada satu. Kena kenal Allah, malaikat, rasul-rasul. Kan rasul-rasul kenal 4 perkara tadi. Allah kenal 4 perkara tadi. Rasul kenal 4 perkara tadi. Okey. So dalam sifat, dalam 4 benda tu, kita ada zat, sifat, af'al, asma. Yang paling banyak kita bahas adalah sifat. Kerana itulah yang paling macam mana? Yang paling mewakili pengenalan kepada sesuatu zat. Contohlah ada seorang tu datang kat polis, anak saya hilang. Okey, cuba you gambarkan macam mana. So first yang akan ditanya ialah gambaran sifat dia kan. Oh dia ni gini gitu. Dia kena gambarkan sifat dia. Kerana sifatlah yang paling mudah untuk orang mengenali. Oh saya tak tahu sifat dia macam mana. Kau cakap kau anak kau. Ya anak aku, tapi aku tak study lagi sifat dia apa. Nama tahu. Nama dia Muhammad. Contoh Muhammad. Allah, Muhammad ni ada banyak Muhammad dalam dunia ni. Ya kan? Jadi kadang kenal nama aja masih tidak dapat mengenali siapa orang tu. Dia perangai dia macam mana Oh perangai dia hyperaktif. Dia suka melompat sana melompat sini. Itu af'al dia kan. Tapi boleh tak jadi budak hanya dengan mengetahui dia nama Muhammad dan dia hyperaktif, suka panjat sini-sini? You still kena cerita sifat dia. You kena tahu sifat dia, pendek ke, rendah ke, lelaki ke, perempuan ke, rambut dia kerinting ke, straight ke, rebonding ke, botak ke, apa ke, semua kena bagi tahu semua sifat tu untuk mudah cari. Jadi sifatlah yang paling dibahas kerana itulah yang memperkenalkan kita kepada satu-satu zat. Jadi dalam 4 perbahasan, sifatlah yang paling banyak dibahaskan. Sehingga pengajian Tauhid dinamakan sebagai pengajian sifat 20. Alright. So, untuk mengenali sifat tu, ulama kata 20 sifat, 20 sifat. Kita dah bahas pada minggu lepas bahawa bukan semua sifat Allah itu 20. Sifat Allah berapa banyak? Wallahu alam, kita tak tahu. Hanya Allah saja yang tahu. Nobody knows. Siapa pun tak tahu. Allah saja yang tahu. So Allah Ta'ala ni pengenalan diri dia, dia memperkenalkan diri dia setakat mana yang dia mahu. Kalau dia memperkenalkan diri dia 20%, hanya 20% sahaja yang kita boleh tahu tentang diri dia. Kalau dia memperkenalkan diri dia 50%, so 50% only kita ada capability untuk kenal dia. So Nabi sendiri mungkin hanya 80%, mungkin 70% sahaja Allah Ta'ala allow untuk Nabi dan juga para Nabi, para malaikat semua mengenali Allah. So yang 100% kenal Allah hanyalah diri Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So we cannot claim yang Allah itu mempunyai 20 sifat only. Habis itu 20 sifat ni apa? Ini adalah minimum requirement for you to know. Kalau kamu nak mengakui kamu kenal Allah, kamu nak lulus fardu ain dalam mengenal Allah, at least you know 20 sifat ni. At least you kena tahu 20 sifat ni. Kalau 20 sifat ni pun kau tak tahu, kau tahu tak Allah Ta'ala ni maha hidup? Tak tahulah. Ya kan boleh mati. Maknanya kau tak lepas lagi lah fardu ain. Faham? Kau tahu tak Allah Ta'ala ni maha mendengar? Buatlah apa pun dia tetap mendengar. Kau pecahkan C4 ke, bom ke, nuklear ke apa ke, tak pekak telinga dia. Relax aja. Ya ke? Aku ingatkan Allah ni boleh pekak. Kan? Maknanya tak lepas lagi kau punya fardu ain. Jadi kau kena tahu at least 20 sifat itu in order for you to be recognized, yang dah certified, dah lulus fardu ain tadi tu. So 20 sifat itu is just something yang disusun oleh ulama untuk memudahkan kita. Clear kan bab tu? Okey, dalam 20 sifat itu dipecahkan kepada berapa bahagian? Dah belajar dah? 4. Apa dia? Pertama, nafsiyah. Berapa sifat? 1 sahaja. Yang kedua, salbiyah. Berapa? 5 sifat. Tulis. 20 sifat itu dibahagikan kepada 4. Yang pertama sifat nafsiyah.
nafsiyatun, nun ya ta marbutah, nafsiyah. Nafsi maksudnya dirinya sendiri. Ada satu sahaja sifat nafsiyah, iaitu wujud. Satu sahaja sifat nafsiyah, iaitu wujud. Yang kedua ialah sifat yang disebut salbiyah. Sin lam ba ya ta marbutah, ta bulat, titik atas dua. Salbiyah ni dia lebih kepada pertahanan senjata untuk mematahkan hujah-hujah orang yang claim Allah Ta'ala begitu begini. So we will use this salbiyah sifat to fight them lah, to fight the claim, kan? So ada berapa sifat? 5. Start daripada qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu binafsih, dan wahdaniyah. So biasanya bila someone debate berkenaan dengan Allah, interface ke dengan apa-apalah yang berkaitan dengan akidah, biasanya akan menggunakan 5 sifat ini, kan? Sebab kebanyakannya argumentasinya itu adalah dalam 5 perkara ni, kan? Contohnya macam qidam, tiada permulaan. Itu aja dah boleh cancel berapa banyak akidah, berapa banyak agama boleh di cancel dengan sifat qidam. Qidam maksudnya tak ada permulaan, kan? Not created, tidak dicipta dan tidak ada permulaan. Dia sedia ada, sentiasa ada. Sedia ada dan sentiasa ada. So itu aja dah menghapuskan segala akidah-akidah agama-agama lain. Akidah Hindu ke, Kristian ke. Sebab Kristian kan dia percaya Jesus tu Tuhan, dan Jesus ada permulaan tak? Dia dilahirkan, kan? So kalau dia dilahirkan, macam mana dia jadi Tuhan? So siapa yang mencipta manusia dan yang lain-lain sebelum dia dilahirkan? Kan? So yalah, dia pakai Tuhan yang lain lah apalah. So Tuhan kau ada banyak? No, Tuhan ada satu je, dia kata. Habis tu yang sebelum Jesus lahir, itu Tuhan yang satu lagi. Kau cakap Tuhan ada satu je. 3 sebenarnya. 3 pula, tapi semuanya satu. Pening. Tak dapat jawapan. Jadi kita menggunakan salbiyah itu untuk lawan klaim-klaim mereka ni lah, kan? Kalau kamu nak sesuatu itu dianggap sebagai Tuhan, dia mesti ada sifat begini. Kalau dia dicipta, maknanya dia bukan Tuhan, sebab ada sebelum dia yang mencipta dia. So kalau batu-batu berhala, obviously dia orang ni semua bukan Tuhan, sebab batu-batu itu dibuat oleh seseorang yang sudah sedia ada sebelumnya. Ada pengukirnya, ada kilangnya. Jadi kalau mereka ini semua baharu, maknanya mereka ini dicipta. Kalau mereka ini dicipta, mustahil mereka pencipta, kerana mereka wujud selepas ciptaan, kan? Selepas penciptanya menciptanya, kan? Jadi peninglah kalau Tuhan itu ada permulaan, kan? Baik, itu salbiyah 5. Kemudian yang ketiga, ma'ani. Ma'ani ada 7. Start daripada qudrah, iradah, ilmun, hayyun, sama', basar, kalam. Dan yang keempat, ma'nawiyah. Ma'ani, lepas tu ma'nawiyah. Ada 4 semua. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Ma'nawiyah pun ada 7 juga. Dan sebenarnya ulang balik 7 yang ma'ani tadi, kan? Qudrah dia jadi qadiran, kan? Qudrah, iradah, ilmun, hayyun, sama', basar, kalamun. Lepas tu dia start balik, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Dia ulang balik. Qudrah jadi qadiran, iradah jadi muridan, ilmun jadi aliman, hayyun jadi hayyan, sama' jadi sami'an, basar jadi basiran, kalam jadi mutakalliman. Kenapa diulang balik? Apa beza ma'ani dengan ma'nawiyah? Itu kita akan sampai babnya nanti. So kita akan go through one by one lah nanti. So itu adalah pengenalan kepada pengajian sifat. Starting minggu depan kita akan terus masuk kepada maujud, qadim, baqi. Dan baqi hari itu pun kita dah bincang, kan? Sebab yang sebelum ni pun ada perkataan baqi ni, yang atas sekali tu, falhamdulillahil qadimil awwali al akhiril baqi bila tahawuli, kan? Awal dengan baqi ni dah diterangkan, jadi kita boleh skip benda tu. Nanti kita akan ulang balik cerita benda yang sama. Contoh macam baqi, sifat Allah maksudnya kekal. Kemudian ada yang kita dah bincang tu 10
makhluk yang Allah Ta'ala kekalkan tu kan. Ada arash lah, syurga lah, neraka lah, apa semua tu kan. Itu sudah dibahaskan. Jadi kita boleh skip yang mana yang sudah dibahaskan. Mungkin kita terus masuk selepas wujud, qadim sudah, baqi sudah, kita terus masuk kepada mukhalifun lil khalqi bil itlaq. Baik. Okey clear semua, nota sudah ditulis Okey, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi faham. Kalau tak faham pun jangan risau. Duduk dalam pengajian akidah itu sendiri sudah fadilatnya sangat besar. Diampunkan semua dosa-dosa dan juga digandakan 70 kali ganda berbanding majlis-majlis ilmu yang lain. Kerana ini ilmu fardu ain. Wajib kita mengenal Allah. Kan? Kita wajib belajar mengenal Allah. Kenal tak kenal itu kurniaan daripada Allah. Kan? Itu terserah pada Allah. Allah Ta'ala nak bagi kita pengenalan diri dia. Tapi yang wajib ialah kita berusaha masuk dalam kelas untuk mengenal Allah. Kalau proses mempelajari mengenal Allah tu pun tak masuk, yang itulah yang Allah marah. Kan? So kalau tak faham lah. Tapi you ada masuk kelas, ada masuk tapi tak faham lah. Tak apa, insya-Allah dah lepas hafal doa itu. Kan? Cuba kita pelan-pelan cuba ambil yang betul-betul minimum untuk faham. Itu pun sudah cukup. Kan? Insya-Allah lulus dalam kubur nanti. Sebab kita nak exam dalam kubur nanti. Macam kita kat sini ada SPM lah, IGCSE lah, apalah. Kita kena prepare kan? So this is our whole life preparation untuk kita bertemu exam di dalam kubur nanti. Yang tak boleh nak resit. Tak boleh resit kan. Kalau kat Malaysia, kalau kat dunia sekarang boleh resit kan? Boleh resit exam. Kan? Saya exam degree saya tu kena resit satu paper. Bukan sebab fail, tapi sebab habis waktu, tak submit on time. So dia kena resit, kena bayar 650. So resit is frustrating. Tapi benda tu at least kita boleh make up kan. Kalau dekat alam kubur boleh resit balik kan. Itu yang dalam Quran Allah Ta'ala kata, bila orang yang dah mati ni, apa dia kata? Apa nama Rabbana? Apa? Sami'na apa? Farji'na masalih tu. Apa Rabbana? Absarna wa sami'na farji'na nak masalih kan? Kami dah nampak, kami dah dengar. Tolonglah bagi kami resit balik. Tolonglah kami farji'na, kembalikan kami. Dikembalikan untuk apa tu? Kembalikan ke dunia untuk apa? Adakah untuk buat bisnes? Adakah untuk jumpa family? Adakah untuk agihkan wasiat? Adakah untuk pergi main-main, pergi Cameron, pergi genting? Tak. Na'mal solehah. Kami nak balik, kami nak buat amalan soleh. Jadi yang paling bernilai selepas kita mati hanyalah amalan soleh. Kalau kita tak buat amalan soleh, kita akan menyesal. Tak boleh nak resit, nak patah balik, tak boleh dah. Baik, jazakumullah khair. Terima kasih banyak. Kita berhenti di sini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah wa bihamdih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.